Hello and assalam semua. So hari ni kita nak try juga settlekan soalan ni laju-laju. So cakap two variables x and y are related by the equation. Okay, bagi equation. Then dia cakap diagram 2 inilah shows a straight line graph is obtained by plotting. Ni y besar against x kecil. Apa maksud dia? Okay, y besar tu y general, meaning dia boleh jadi y apa-apa meaning tengok ni. Tengok I tulis y kecil. Dia boleh jadi y over x ke, xy ke, y squared ke. Tapi tengok the variable is kecil meaning dah spesifik. Macam x ni lah. Ini dah spesifik. Okay. Then dia cakap express y besar in terms of ni x ni or betul ada ny, meaning maybe y ni ada campuran xy ke, maybe y ni y je ke. Tak kisah. Okay. So kita nak try tengok macam mana kita nak buat A ni. Okay. So senang. Soalan yang macam A ni kita terus tulis kita punya general form, which is y equals to mx plus c. Okay. And then kita letak equation kita. Okay. Apa equation kita? Equation kita kan y equals to x squared plus 4x plus 4. Okay. So selalunya untuk soalan-soalan linear law ni, you tahu kena linearize tau. Okay. Apa maksud linearize? Meaning you akan ambil you punya equation and then selalunya dia akan follow paksi y lah. Your y exists. Okay. Tapi dalam kes ni nampak y ni besar. So macam mana you nak follow? Ni y kecil, ni y besar. You don't know what is this y. Okay. So when this happens, you buat apa? You follow lah you punya x exists. So macam mana? Okay. So kita nak kita punya x ni match. Sekarang ni kat sini x besar kita nak ni x. That is what it means lah. Okay. So kita tengok ni x squared, ni x. So apa kita boleh buat? Okay. One of the things yang you boleh buat, you bawa je x squared tu ke kiri. Jadi apa? Jadi ni kalau 2x squared jadi minus lah. Okay. So minus gitu. Okay. Gini. And then ni jadi apa? Plus 4x plus 4 gitu. So it will become this lah. Okay. So nampak? So terus you nampak ni sebenarnya your y besar is your y minus x squared. Your x besar is your x. Dia nampak tak dari sini boleh dapat you punya m juga. So nampak it all follows. Gitu. Okay. So settle A. So A macam tu je. You kena samakan you punya y dengan x, then m dengan c akan follow. Okay. Then B suruh apa? Find the value of h. Ni macam mana? Ni memang santai je lah. Okay. So dia nak value of h. So h ni koordinat kat sini. Yang you nampak tu, this one h5 and then ni 4. Ni 4 apa ni sebenarnya? 4 bukan 4 0 0 4 sebab ni y-intercept. So you buat apa? You pergilah buat formula gradient. So apa dia? Formula gradient dia basically y2 tolak y1 over x2 minus x1. Dan sama dengan gradient. Mana gradient dia tak jumpa pun. Ini kan gradient dia wak. Yang gini. Itu kan gradient dia. So you buatlah macam tu. And then you akan dapat jawapan h equals to 1 over 4. Okay, gitu je. Then settle.